Bukan sahaja tewas dalam aksi perlawanan bola sepak menentang SME Bank, malah impian Inasis Tradewin untuk melangkah ke peringkat separuh akhir juga turut terpadam. Piala Night Chancellor 2025, Inasis Tradewin kempunan untuk mengalahkan Inasis SME Bank dalam aksi perlawanan bola sepak demi melayakkan diri mereka ke peringkat separuh akhir. Aksi perlawanan bola sepak yang berlangsung selama 1 jam di Padang C ini diakhiri dengan jaringan gol sebanyak 3-1. Babak pertama perlawanan tamat dengan keputusan seri 0-0. Pada minit ke-8 separuh masa kedua, Inasis SME Bank telah memecahkan kesunyian dengan menjaringkan gol yang pertama. Sepakan penjuru oleh Raf berjaya membolasi gawang gol Inasis Tradewin sekaligus menjadikan mata gol 2-0. Meskipun ketinggalan 2-0 pada minit ke-20, cubaan Inasis Tradewin untuk merapatkan jurang dapat dilihat dengan jelas pada pertengahan separuh masa kedua. Jaringan tunggal Inasis Tradewin terhasil menerusi sepakan pemain berjersey nombor 10. Tidak cukup dengan 2 mata yang telah diperolehi, Inasis SME Bank sekali lagi menyerang dan menjaringkan gol ketiga pada minit akhir sekaligus menutup ruang untuk Tradewin melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. So kalau korang boleh nampak di belakang ini sedang berlangsunglah perlawanan antara SME dan Inasis Tradewin. Di sini kita boleh nampaklah penyokong sangat ramai, tepi-tepi pada apa semua. Sorakan di tepi-tepi sana itu sangat membantu dan memberi semangat kepada player-player lah.